Nak warung ni ya? Sini Ron. Cantik kan? Laut sana. Sana laut ya. Tak nyangka bang sini. Nak macam ni. Kalau siang molek betul lah kamera 0,5 ni pakai. Ya, dia tak sama kan. Kalau malam kalau ada lampu. Lampu dia. Mas saudara dia darah bukit gini saudara ya. Tak kebun dah kita saudara. Santai dah. Ini mobil aja masuk saudara. Bila masuk? Iya, ini bekas-bekas mobil. Mobil. Ada kan pondok pesantren saudara. Dah cepat aja saudara. Ini mau Pak Haji sini saudara. Hah? Kita bertemu tuan dia. Tuan mana? Tuan punya pantai dia. Oh, dia kita nak izin dulu. Oh, boleh. Saudara. Ini saudara. Sabar saudara. Ya saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Cuculong. Jadi saudara, kita hari ni upload dia agak beda sikit saudara ya. Kita nak bertualang. Tapi di sini pemandangan kita tengok saudara, lawa saudara. Lawa betul ya. Hari ni kita lagi nak minta izin tuan pantai saudara, atau tuan rumah. Kita nak minta izin pergi ke pantai kerana ini orang dia punya saudara ya. Ni. Abang kita di bawah. Jadi kita nak minta izin dulu saudara. Turun ke bawah dulu. Nak minta salam dulu kan. Biar nanti takut-takut kalau tak izin nanti habis bau dia kan. Bang, kami izin nak ke pantai ya. Alah, boleh. Nanti kami turun lewat mana ni? Sana boleh. Dekat sana boleh weh. Oh, di sana boleh juga ya. Oh, iyalah sana tu. Iyalah. Okey, nanti sebentar lagi kita nak turun saudara ya. Tapi abang ni nak buat IT dulu. Kita minumlah dulu ya. Pantang orang Melayu jangan tak minum saudara, bahaya. Kalau sini sepi, kalau malam siang pun sepi ke? Siang sepi ke ya? Warun. Kalau masalah angin dia sepoi-sepoi. Ni tuan dia ngeluar parang saudara, takut juga. Ada juga macam saya ni. Saudara, kita dijamu saudara, minum air teh saudara. Ni. Minum dulu saudara. Ada kurang tuai keropok pula saudara. Repot-repot tuan rumah saudara. Nanti kalau video ni ramai kita akan main ke sini lagi saudara.